Assalamualaikum dan hai semua. Ayo kita saksikan kisah yang penuh dengan pengajaran iaitu Kisah Karun. Pada zaman dahulu, di sebuah negeri Mesir, tinggal seorang lelaki yang bernama Karun. Karun merupakan sepupu kepada Nabi Musa, anak dari Yashar, adik kandung Imran ayah Musa. Di awal kehidupan Karun, dia tersangatlah miskin dan memiliki ramai anak. Karun juga seorang kuat beribadat, dan dia merupakan salah seorang ahli kitab. Bahkan dia dianggap menjadi seorang pakar setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Suatu hari, Nabi Musa datang melawat Karun di rumahnya. Oleh sebab Karun tidak tahan menjadi seorang miskin, Karun meminta supaya Nabi Musa mendoakannya kepada Allah untuk menjadi kaya raya. Dengan izin Allah, Karun menjadi seorang yang kaya raya. Kekayaan yang dia impikan akhirnya tercapai, dan kekayaan itu menjadikan dia lupa dengan perintah Allah. Dia mula mengumpul harta kekayaannya dan menjadi salah seorang yang terkaya pada masa itu. Walaupun Karun merupakan daripada keturunan Nabi Musa, namun Karun berpihak kepada Firaun dalam perniagaan. Dengan kepandaian berniaga, Karun mendapat tempat dari pemerintahan Firaun, dan ini menyebabkan kekayaannya bertambah-tambah. Karun mempunyai peti-peti berisi emas dan perak, bukan satu atau dua peti, tetapi sangat banyak, sehingga kan, ramai orang yang kuat diperlukan untuk mengangkat peti kuncinya. Semua orang kampung tahu, Karun ialah orang paling kaya di negeri itu, tetapi, sayangnya, Karun tidak bersyukur. Kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah ternyata membutakan mata hatinya. Dia menjadi sombong, takbur, kedekut dan enggan bersedekah harta miliknya kepada fakir miskin dan anak yatim. Nasihat-nasihat Nabi Musa tidak pernah dihiraukan. Malahan, dia kerap mencaci dan menfitnah Nabi Musa. Karun suka berjalan-jalan sambil memakai baju mewah yang berkilau. Dia mahu semua orang nampak betapa kayanya dia. Karun lupa bahawa semua rezeki datang daripada Allah. Karun semakin sombong. Dia tidak mahu membantu orang lain yang kesusahan. Dia hanya fikir tentang dirinya sendiri dan hartanya. Tiba-tiba, pada suatu hari, bumi mula bergegar. Tanah di bawah rumah Karun mula retak dan terbelah. Semua orang terkejut. Mereka melihat Karun dan rumahnya ditelan oleh bumi. Semua hartanya lenyap dan tiada yang tinggal. Melalui kisah Karun, ia mengajar kita supaya sentiasa merendah diri, rajin bersedekah dan tidak tamak. Allah suka orang yang baik hati dan suka membantu. Terima kasih kerana menonton. Suka pada kisah tauladan ini? Jom bantu saya dengan menekan butang like dan subscribe.
Semoga kita berjumpa lagi pada video akan datang.